Ini ialah cerita tentang Wallace Line. Nama tersebut diambil daripada saintis British tersebut, iaitu Alfred Russel Wallace. Line ni sebenarnya line yang halimunan lah, sempadan biologi yang halimunan, mendasari daripada Bali, Lombok, naik sampailah ke belah Filipina. Kita tak nampak sempadan ni berlaku, tapi sempadan ni sebenarnya wujud, dan sempadan ni membezakan ekosistem kedua-dua spesies di satu kawasan, iaitu kawasan Asia, dan satu lagi kawasan iaitu kawasan Indo-Australia. Jadi apa yang berlaku, satu ketika dahulu kita punya pulau-pulau di Asia, di Indonesia dan juga di Australia ni bukan kekal sama macam hari ni. Dia berubah-ubah, dan berjuta-juta tahun yang lalu tanah dia di tempat lain. Jadi moyang dia satu ketika dahulu berada di moyang dataran utama lah kita panggil. Tapi bila semakin lama pulau-pulau ni makin bergerak-gerak dan sebagainya, mereka terpisah disebabkan oleh sempadan ni, dan sempadan ni didasari oleh selat yang sangat dalam yang menyebabkan pemisahan tu berlaku di antara dua ekosistem. Jadi binatang-binatang di belah-belah Asia ni tak boleh ataupun susah sangat nak cross ke kawasan-kawasan Indo-Australia ni. Samalah, kawasan Indo-Australia pun susah nak cross di sini. Jadi apa yang berlaku ialah genetik kedua-dua ekosistem ni terperangkap dalam kepulauan mereka masing-masing. Bila mereka terperangkap dalam kepulauan mereka masing-masing, perubahan alamiah yang berlaku di antara satu spesies dengan satu spesies yang ni berlaku secara berasingan. Kerana itulah kita tengok kangaroo, koala dan sebagainya cuma berada di Australia saja. Mereka tidak ada dekat tempat lain, kerana pada satu ketika dahulu moyang mereka ni sudah terperangkap dalam benua mereka dan sudah berevolusi berasingan daripada spesies-spesies yang lain.